Saya nak tunaikan satu permintaan Tuan Zul daripada Perak, Manjung. Dia nak tengok Suzuki Jimny. Dia nak tengok saya buat video tu dan saya masuk dekat YouTube. Boleh, tak ada masalah. Kita tunjukkan satu unit Suzuki Jimny sebab dia berminat. Sebelum ni dia beli N-Box dengan saya 100% online. So last week dia request saya untuk Suzuki Jimny. Boleh tuan? Jom saya pergi buat video Suzuki Jimny untuk tuan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Baharin. Panas hari ni. Panas. Stok baru masuk lagi. FL5 lagi. Nampak keliling FL5. So guys, hari ni hari Minggu, hari Ahad. Saya ada 3 appointment tadi. Alhamdulillah satu dah booking, E200. Customer datang untuk beli kereta wife dia. So today kita nak belanja stok-stok yang ada dekat showroom. Stay tune, jangan lupa like, follow, comment, share dan juga subscribe. Mana yang harga saya ingat, saya sebutlah. Mana yang tak ingat, kalau korang berminat, screenshot je. Macam biasa. Stay tune guys. Alright, jom let's go. Ada dua FL5 ni, 2023, 2024. Okay, warna putih Harga paling murah yang saya ada buat masa sekarang. On the road estimate dalam 238, 235. Okay, bergantung kepada mileage kereta tersebut. So warna putih, belakang ada warna merah. Next, yang ini Velfire 2025. Yang ini harga 360,000 on the road. NCD 55%, mileage rendah. So ada GR lagi dekat belakang. Next, ni baru sampai ni, warna merah ni, ISF Sport Mode Black. So yang ni tahun 2022, ada sunroof. So yang ni harga 240. Ready, satu unit warna merah ready. So yang ini, berapa dia punya mileage kita ni ni? Baru 8,000 lebih. Handsome kereta ni, color rare, 2025. So next, saya ada C200 2022, mileage 32,000. So yang ni 220 on the road, NCD 55%. Ada sunroof, ambient lighting, dalam handsome. Warna hitam tak ada, warna silver ada. Yang on the way warna putih. Sebelum ni kita banyak C200, habis laku keras. Dan yang ini, thank you brother, dia datang bawa wife dia untuk support Arif Baharin. E200 2021 sold, booking. So tadi customer dah test drive kereta ni, dah tengok semua, wife dia berminat. Okay, mula dia tengok C200. Dia tengok C200 dengan E200. Ini C200, tapi dah compare kan tadi. Dia dah bawa yang ni. Ini more luxury lah. So puas hati, dia dah masuk booking untuk E200. Dah bagi booking dah tadi. Tinggal dia pass dokumen dekat saya, terus kita buat loan. So thank you brother, datang daripada Taman Melawati, bawa dia punya wife, support Arif Baharin. So yang ni for sale lagi Yang ni 220 on the road, NCD 55%. So Velfire Golden Eye sold, BMW 135 2023, estimate on the road dalam 210. Ini barang sebelum ni dia 16 tau, 1617 harga. Sekarang ambil kau 200,000 harga. RP6 sold, tapi kita ada lagi dah RP6 lagi model ni. No live, no review. Lain macam assessment ni. GR tak gaduh GR memang kita banyak. Harga start daripada 100, paling murah 140. Itu yang 1.5 auto. Yang performance 1.6 manual dalam 16, 17, 18. A35 sold, tapi yang saya minat ni CLA 35 shooting brake ni. Handsome ni shooting brake ni. Ni sold juga, customer dah booking. Lepas tu Lexus RX 300 kita ada, GLA 180 kita ada, Harrier kita ada, Land Cruiser, Toyota semua kita ada lah. Mercedes GLB. Ni GLB dia ada 35, saya ada 250, saya ada 180 untuk GLB. FL5 ni for sale lagi. M2 ni dah sold. Ni kita punya kawan beli M2. Laku keras M2. Tapi siapa dapat yang first batch bawa masuk awal tahun tadi kita ada bawa masuk first batch. Itu mur, memang serius. Bos jual murah. Siapa yang beli dengan kita orang yang mula-mula M2 ni kan, memang murah. Customer lain pun cakap harga kita murah, jauh beza daripada dekat luar untuk first batch M2. So yang second batch ni dah tak boleh nak jual murah dah, sebab kita beli mahal. Okay, next, jom kita masuk dalam. Guys, video saya ni sambil lalu je macam biasa, cuci mata. Siapa nak, Roger Arif Baharin. GR
FL5 warna merah, harga start daripada 270, 280, 290. Cuci mata lah FL5 ni. Ni BMW 135, yang ni dah kena booking ni, 135 ni. Saya ada satu unit je 135 ni. Yang lain semua dah kena booking. FL5 merah Black Edition. Yang ini mileage baru berapa belas kilometer ni. Yang ni bukan Black Edition, ni 2024. Ini 2023, yang ni 2023 on the road dalam 200, ada satu unit 2023 on the road 238. Itu mileage 18,000. Okey. Warna biru ni dah sold booking, cuma booking je lah. Ini mileage 8,000, dah ada lowered suspension. FL5 lagi. FL5 warna grey ni, ni open balik, loan customer tak lepas. GRMN. Ada lagi GRMN ni. Sebelum ni harga 400,000, sekarang tak sampai. Tak silap saya 350 dah boleh dapat dah on the road. FL5, GI Yaris, FL5. Banyak tak FL5 tadi? Banyak kan? So nak beli FL5, datang lah showroom. Tak pun, Roger saya. Kalau rasa was-was nak masuk loan dulu, kita buat loan dulu. So, belakang tu ada CLA 45S lagi. Jom kita tengok, ada satu A45S limited edition dengan CLA 45S, ada satu lagi kat depan. Oh, handsome. Ini dah kali ketiga ke keempat kita buat masuk untuk yang straight style limited edition ni. So kereta ni tahun 2024. Yang ini GLE 53, saya ada 2 unit available, ada warna putih, ada warna hitam. Morizo LBX. So depan ni ada satu CLA 45S. So yang ini tahun 2021. Estimate on the road dalam 310,000. On the road NCD 55. Ni full spec bucket seat. Okay. So guys, kalau nak beli kereta ni macam biasa lah, Roger Arif. Gang, sebelum kita end live video, saya nak tunaikan satu permintaan Tuan Zul daripada Perak, Manjung. Dia nak tengok Suzuki Jimny. Dia nak tengok saya buat video tu dan saya masuk dekat YouTube. Boleh, tak ada masalah. Kita tunjukkan satu unit Suzuki Jimny sebab dia berminat. Sebelum ni dia beli N-Box dengan saya 100% online. So last week dia request saya untuk Suzuki Jimny. Boleh tuan? Jom saya pergi buat video Suzuki Jimny untuk tuan. Kita dah sampai. Tu dia. Tu. Tapi saya tunjuk video ni tuan, sebab yang warna hitam tu dekat Jepun lagi, atas kapal. Baru naik kapal kot, on the way masuk Malaysia. Saya demo yang ni dulu Jom. Okay, sebelum ni tak ada siapa nak pakai Suzuki Jimny, tapi sekarang dah ramai nak pakai. Dulu harga dalam 170, 160, sekarang yang ini 138. Yang ini 2024. Color cantik, mileage rendah. Okey, kalau untuk yang 5 pintu tu keluaran 2025 saja. Saya ada on the way masuk yang tu. Tapi itu tinggal satu unit warna hitam, satu warna putih. Yang lain dah kena booking lah untuk yang 5 pintu. Okay, kita tengok bahagian belakang dululah. Alang-alang dekat belakang ni handsome, kemas. Ini kalau pakai memang lain daripada yang lain. Tuan Zul itu hari dia beli N-Box dengan saya. Sekarang dia tanya Suzuki Jimny. Dia punya minat kereta ni memang unik. Okay, dia nak bagi wife dia pakai rasanya pergi kerja. Okay, di bahagian belakang. Sebab dia boleh bawa kereta ni pergi kebun, pergi jalan, off-road, on the road. Tak ada masalah, kereta ni sesuai. Dah tukar Android player ke? Jom kita tengok kejap. Okay, lawa, kemas lagi bahagian dalam. Ni push start button dia. Ada auto stop engine. Allahu Akbar. Mileage baru 5,000. Baru 5,000. Lah dah masuk Android player lah kereta ni. Dah masuk Android player. Okay, ni bahagian dalam dia. 4-wheel drive. Ada heater seat lagi. Nampak? Ada heater seat lagi untuk kereta ni. Cantik. Dia unik. Dia unik. Nampak ni. Tapi kalau nak duduk belakang, seat ni kena ke depannya lah. So kena kedepankan, baru boleh pergi duduk dekat belakang. Jom. Nak review lebih pun biasalah kereta ni. Saya pernah buat video, tapi kereta yang color lain. Tapi sebelum ni saya jual harga dalam 15, 16, 17. Sekarang je dah murah sikit. Suzuki Jimny. Yang ni unit ni 2024 lah dekat saya.
ke tuan nak yang ni tuan Zul? On ke? Kalau on, kasih lock booking 500. Sebelum ni Tuan Zul beli kereta dengan saya pun 100% online. So tengoklah, tuan nak yang warna putih ke, tuan nak yang warna hitam ke. Cuma hitam tu dia on the way lah, dia on the way masuk. Kereta pun cantik lagi, mileage lah, mileage 5,000 kan. Kereta pun cantik lagi. Dah siap ribbon dah tuan, dah siap ribbon dah tuan. Okay lah, saya nak balik lah. So macam biasa, nak beli kereta Roger Aribarin, simple je. Kalau rasa minat kereta tu, screenshot gambar tu, terus WhatsApp Aribarin. Nombor saya ada dekat description. Nak datang showroom, welcome. Buat macam brother tadi yang booking E200 tadi. Saya suka dia punya style. Dia kata, Arif, besok jika free saya nak datang showroom, boleh bagi location dan saya akan info 1 jam sebelum saya datang. Itu betul-betul cara yang steady kalau nak beli kereta. Sebab ada juga customer sebelum ni minta location showroom. Allah, minta location, kita dah bagi. Lepas tu bila kita call, senyap. Tiba-tiba dia 5-6 hari, tiba-tiba dia dah sampai dekat showroom. Dia kata dia dah ada kat showroom. Saya tak ada kat showroom lah. Kalau saya ada, okey, tak ada masalah. So that's why beli kereta ni, apa-apa pun lah, kalau bukan beli kereta pun, appointment tu sangat penting. Appointment dengan seller ataupun customer sangat penting. So macam brother tadi, big respect. Dia tunggu saya free. Lepas tu dia kata bagi time yang sesuai, dia datang showroom. Okay, boleh start. So guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.